Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. So today aku akan tunjuk macam mana cara dia untuk kita top up account Boost. So pertama sekali korang buka dulu Boost apps. Kemudian dekat bahagian sini korang tekan add money. Okay. Kemudian korang scroll ke tepi dan korang boleh tekan dekat bahagian sini guys. Okay. So masuklah amount berapa yang korang nak top up. Tekan RM100 contohnya. Kemudian tekan next. So dia akan bawa kepada paparan Maybank to you. Dekat bahagian sini korang boleh login dulu akaun korang. Jadi selepas korang dah buat pembayaran, contoh korang tekan je I have approved my transaction via secure to you. So tekan je sini. Kemudian korang tekan return to merchant page. Okay. Kemudian korang tekan back. Sometimes dia punya apps macam ada problem sikit. So korang just back saja. Okay, sekarang dia dah top up wallet. Tadi ada 97, sekarang dah jadi RM197. Jadi itu saja guys cara untuk korang top up apps Boost menggunakan online banking. Jadi sekiranya korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.